Ruang udara sesebuah negara bukan sahaja laluan untuk pesawat komersial atau tentera, tetapi juga simbol kedaulatan, keselamatan dan hak eksklusif. Dalam era kebangkitan China sebagai kuasa besar dunia, Malaysia kini menghadapi cabaran kompleks apabila konflik persempadanan udara dan tuntutan wilayah bertindih di Asia Tenggara menjadi semakin ketara. Dokumentari ini menilai implikasi konflik persempadanan udara terhadap Malaysia dengan fokus kepada kedaulatan, keselamatan negara, impak ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan rakyat sambil menilai langkah strategi yang telah dan boleh diambil. Konflik persempadanan di Laut Cina Selatan bukanlah isu yang baru muncul. Malah, ia telah berlarutan selama beberapa dekad lalu dan melibatkan beberapa buah negara serantau. Kawasan ini menjadi tumpuan kerana kedudukannya yang strategik sebagai laluan perdagangan antarabangsa serta kekayaan sumber aslinya. Antara negara yang terlibat dalam tuntutan bertindih termasuklah China, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. China mengemukakan tuntutan yang dikenali sebagai Nine Dash Line yang meliputi sebahagian besar kawasan Laut Cina Selatan. Pertindihan ini telah menimbulkan ketegangan diplomatik dan kebimbangan keselamatan dalam kalangan negara yang terlibat. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, China muncul sebagai kuasa ekonomi dan ketenteraan utama, mengubah landscape geopolitik global secara signifikan melalui inisiatif Belt and Road, termasuk laluan sutera baharu maritim. China memperluaskan pengaruhnya ke seluruh Asia Tenggara dengan membina pelabuhan strategik, laluan perdagangan dan juga infrastruktur penting. Walaupun langkah ini membuka peluang kepada ekonomi dan juga pelaburan, ia menimbulkan kebimbangan serius terhadap niat strategik negara tersebut, terutamanya di Laut Cina Selatan yang kaya dengan sumber laluan perdagangan penting. Persoalan keselamatan kini bukan sahaja melibatkan maritim, tetapi juga melibatkan ruang udara di atas kawasan dipertikaikan, menjadikan konflik lebih kompleks. Selain itu, kekuatan ekonomi China memungkinkan pelaburan strategik yang tidak langsung memberi pengaruh kepada dasar pertahanan dan geopolitik negara-negara jiran termasuk Malaysia. Analisis ini menekankan bahawa Malaysia harus peka terhadap perubahan kuasa global yang mungkin kita akan menghadapi cabaran yang akan muncul di ruang udara negara.
Malaysia mengawal ruang udaranya melalui Flight Information Region iaitu FIR yang merangkumi perairan dan kawasan daratan yang strategi. Hak eksklusif ke atas ruang udara ini adalah asas kedaulatan dan pencerobohan oleh pesawat asing tanpa kebenaran dianggap pelanggaran yang serius. Sejarah telah mencatat beberapa insiden pencerobohan ruang udara. Misalnya, pada awal tahun 2000, beberapa pesawat tentera asing memasuki FIR Malaysia tanpa kebenaran, memaksa TUDM meningkatkan pengawasan melalui radar canggih dan latihan simulasi pertahanan udara. Pemerhatian sejarah ini menunjukkan bahawa ruang udara bukan sekadar laluan fizikal tetapi juga simbol kedaulatan dan integriti negara. Malaysia terus menekankan kepentingan pengawasan berterusan untuk menghadapi sebarang ancaman. Dalam dekad terakhir, beberapa insiden pencerobohan berlaku, menimbulkan ketegangan dan persoalan terhadap keselamatan negara. Contohnya, pada tahun 2013, pesawat tentera asing memasuki FIR Malaysia di Laut Cina Selatan. Tugas TUDM adalah memantau dan mengiringi pesawat tersebut. Pada tahun 2017, jet pengawasan memasuki kawasan perairan bertindih tanpa kebenaran dan ia menguji kesiapsiagaan pertahanan udara di negara kita. Setiap insiden menekankan pentingnya pengawasan berterusan dan tindak balas yang pantas. TUDM menggunakan sistem radar yang canggih, latihan simulasi, operasi pemantauan udara dan koordinasi dengan agensi keselamatan lain untuk memastikan sebarang ancaman dapat ditangani dengan lebih efektif. Kesemua langkah ini menunjukkan bahawa pertahanan udara bukan hanya aspek teknikal tetapi juga ia melibatkan strategi manusia, kerjasama antarabangsa dan juga perancangan berlapis untuk menghadapi ancaman yang berterusan. Laut Cina Selatan memainkan peranan penting dalam ekonomi Malaysia. Laluan ini merupakan antara laluan perdagangan paling sibuk di dunia, menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sebarang ketegangan atau konflik di kawasan ini boleh menjejaskan kestabilan perdagangan dan pelaburan negara. Selain itu, kawasan ini juga dipercayai menyimpan sumber minyak dan gas yang signifikan yang menjadi antara penyumbang kepada pendapatan negara. Oleh itu, kestabilan di kawasan ini bukan sekadar isu geopolitik tetapi juga isu ekonomi nasional. Undang-undang antarabangsa memainkan peranan penting dalam mengawal konflik udara.
Menurut Chicago Convention 1944, setiap negara mempunyai kedaulatan penuh ke atas ruang udara di atas wilayahnya, dan pencerobohan tanpa kebenaran adalah pelanggaran undang-undang. Selain itu, UNCLOS ataupun UNCLOS memberi hak kepada negara mengawal ruang udara di atas perairan bertindih, membolehkan Malaysia menegaskan kedaulatan sambil mengambil tindakan diplomatik dan pertahanan sah di sisi undang-undang antarabangsa. Konflik persempadanan udara memberi implikasi serius terhadap keselamatan Malaysia. TUDL memerlukan radar moden, tindak balas pantas dan aset pertahanan udara yang canggih. Selain itu, keselamatan penerbangan awam terjejas kerana laluan udara Malaysia digunakan oleh pesawat komersial antarabangsa. Ketidakstabilan ruang udara berpotensi menjejaskan keyakinan pelabur dan juga pelancong, yang menunjukkan bahawa keselamatan udara mempengaruhi pertahanan, ekonomi dan sosial negara. Konflik ini bukan sahaja melibatkan kawasan perairan, malah turut melibatkan ruang udara negara. Beberapa insiden pencerobohan ruang udara telah dilaporkan yang mencetuskan kebimbangan terhadap kedaulatan negara. Dalam situasi sebegini, peranan tentera udara di Raja Malaysia amat penting dalam memantau dan melindungi ruang udara negara. Tindakan pemintasan dan rondaan udara dilakukan sebagai langkah mempertahankan kedaulatan, bukan untuk mencetuskan peperangan. Selain itu, tentera laut di Raja Malaysia turut memainkan peranan dalam memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara. Konflik udara memberi tekanan kepada ekonomi Malaysia, risiko pelaburan asing, gangguan industri penerbangan dan pelancongan adalah antara kesan yang nyata. Laluan perdagangan maritim juga boleh terjejas jika ketegangan berlanjutan. Dalam konteks pendidikan,
Ketidaktentuan ini memberi kesan tidak langsung melalui pengurangan peruntukan untuk pembangunan modal insan. Pendidikan adalah kunci melahirkan generasi celik geopolitik, teknologi pertahanan dan diplomasi antarabangsa sekaligus memperkukuh keselamatan pada masa hadapan. Malaysia memilih pendekatan diplomasi berhemah dan berkecuali melalui platform ASEAN dan pematuhan undang-undang antarabangsa. Negara berusaha mengekalkan kestabilan serantau sambil menegaskan hak kedaulatan dan mengelakkan sebarang konflik terbuka. Pendekatan ini telah menekankan keseimbangan antara kepentingan politik, ekonomi dan keselamatan yang membolehkan Malaysia bertindak secara strategik tanpa mencetuskan sebarang ketegangan. Pada era revolusi industri 4.0 telah membuka peluang baru untuk Malaysia memperkukuhkan kawalan ruang udara. Penggunaan satelit pemantau, sistem tanpa pemandu, radar moden dan teknologi pemprosesan data membolehkan negara ini meningkatkan pengawasan. Selain itu, pembangunan modal insan yang mahir dalam teknologi dan strategi pertahanan udara adalah kunci kepada kelangsungan keselamatan, kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Masa depan pertahanan udara bergantung kepada inovasi dan persediaan bersepadu. Secara keseluruhannya, konflik persempadanan udara dan tuntutan bertindih ini merupakan salah satu cabaran yang kompleks bagi negara kita iaitu Malaysia. Pengukuhan pertahanan udara, pematuhan undang-undang antarabangsa dan pendekatan diplomasi berhemah membolehkan Malaysia mengekalkan kedaulatan ruang udara, keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Dokumentari yang telah kami siapkan ini telah menekankan bahawa kesedaran, persediaan dan strategi mantap adalah kunci untuk menghadapi cabaran geopolitik pada masa depan. Malaysia harus terus bersiap sedia dengan ilmu, teknologi dan kerjasama antarabangsa demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Konflik persempadanan bukan sekadar isu garis sempadan di atas peta. Ia memberi kesan kepada kestabilan politik, ekonomi dan keselamatan generasi akan datang. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, Malaysia perlu terus mengukuhkan pertahanan negara di samping mengekalkan hubungan diplomatik yang strategik. Kedaulatan bukanlah untuk dikompromi. Ia adalah simbol maruah dan identiti sebuah negara. Masa depan negara bergantung kepada kebijaksanaan dalam membuat keputusan hari ini.